10 pantauan orang yang hampa tak boleh buat bila hampa dah engage dengan ID. Jangan suruh tiru sebiji-sebiji gambar inspo. Selagi Fila, saya dah jumpa dah, saya nak konsep macam ni dekat Pinterest. Rumah yang kecil, bajetnya pun rendah. Tak boleh tiru sebiji-sebiji. Sebab bila kita tiru sebiji, dia ada harga yang kita tak nampak kat situ. Yang keduanya kan, jangan takut bagi tahu bajet. Selalu kan bila Fila tanya klien kan, okay, what's your budget? Dia selalu cakap, tak apa Fila, buat je. Saya tengoklah macam mana bajet tu. Bila kita buat kan, and then dia nak renovate ke rumah dia kan, dia cakap, Fila, yang ni saya jumpa tukang cakap 10,000. Biar betul Fila 10,000 yang ni. Jadi better bagi tahu bajet sebelum kita start design. Tak apa, jangan risau. Fila takkan lebih daripada bajet tu. Bila dah engage dengan Fila, and then kita dalam proses design consult. Jangan tiba-tiba call Fila, saya dah beli dah microwave, oven, peti ais, sofa. Fila susun lah nanti saya bagi size. Kita tak boleh macam tu. Sebabnya takut kita tengah design and then kita buat space planning tu, sebenarnya space planning ni dengan ruang tu sebenarnya tak muat pun nak beli sofa L shape yang dia nak tu. Mungkin 2-seater saja sebenarnya. Fila kan ID, dah hire Fila. Dia pergi pula contact ID yang lain. Tanya pula pendapat ID lain. Lepas tu dia bayar pula ID tu untuk ruang lain dalam rumah dia. Lepas tu terganggu, terclash dengan Fila. Fila tak salahkan mana-mana ID sebab ada klien yang perangai dia macam ni, kononnya nak second, third, fourth opinion. Tapi bila hampa buat macam tu, dia akan cacau merebut ke rumah hampa tau. Better ambil satu ID untuk satu rumah hampa. Janganlah 3 ID untuk satu rumah. Sebab ID tu, dia ada filosofi dia sendiri. Dia ada pegangan dia sendiri. Ada ID pegangan dia, dia mesti tak boleh ada cermin dalam rumah. Ada ID pegangan dia kena ada cermin, itu semua. Ada klien yang dia engage dengan Fila. Dia suruh kita ikut cakap dia 100% lah kan. Contoh macam kita cakap, Puan tak possible lah kita letak peti ais dekat bahagian tengah ni kan. Tapi dia cakap, tak apa Fila, letak je. Saya dah tengok side okey je letak. Tapi dia tak fikir sebelah peti ais tu dia kena ada buffer sikit. Kan nanti nak buka peti ais susah. Lepas tu kena ada pula kat mana pula nak letak placement untuk sinki dia. Kat mana placement untuk dining dia. Kalau dia letak peti ais dekat tengah-tengah antara dapur dengan dining, sebab dia cakap peti ais tu tak muat letak kat dapur. Sedangkan bila kita buat space planning sebenarnya muat sahaja. Lagi satu, sekarang ni kan zaman AI, ada orang dia hantar gambar AI kat kita kan, dia cakap, Fila possible je peti ais letak kat sini. Awak Fila cakap tak possible. AI, nak habang gambar AI, dia ni bukan orang, dia bukan manusia. Dia tak pergi pun site hampa dan dia tak tahu pun baca ukuran hampa tu. Jadi bila hampa suruh AI yang generate gambar kat hampa, dia nampak perfect dengan lighting apa semua kan. Tapi sebenarnya tak logik pun. Sebabnya AI bukan human, dia adalah human made. Jadi make sure hampa jangan bulat-bulat percaya dengan AI. Lepas tu, tengah kita duk design rumah dia kan, dah separuh ni, dah nak siap ada rumah dia. Tiba-tiba Fila, saya rasa macam saya berkenan dengan konsep Japandi pula lah. Hari tu kita buat modern contemporary. Fila, saya sekarang saya nak Japandi pula sebab sekarang tengah trendy. Pula Japandi. Penting untuk hampa sebelum hire ID, hampa kena ada self-control dulu. Sebenarnya kami sebagai ID, kami lebih suka klien yang dia tahu apa dia nak. Saya tak suka warna hijau Fila. Dia dah tahu macam tu. So senang. Kalau Fila sembang klien, bila Fila tanya warna apa dia suka, tak tahu lah Fila, apa-apa je lah. Okay. Konsep apa dia suka, tak tahu lah Fila, apa-apa je lah. Tu yang bahaya. Sebab apa? Hari ni dia muji, esok Japandi. Bila dah engage dengan ID kan, ID ni adalah manusia yang bekerja untuk hampa, dia buat design. Dan design yang kita buat tu bukanlah bodoh-bodoh, tiba-tiba render dah siap. Tidak ya. Bila hampa engage dengan ID, hampa kena faham ID ni dia ambil masa sikit untuk design. Tapi jangan risau sebab setiap design dihasilkan oleh ID selalunya tak mengecewakan. Jadi hampa kena belajar bersabar. Okey, sebabnya bila dalam proses design consult ni memang dia akan haru biru sikit. Haru biru kenapa? Sebabnya klien dia pun tak pernah design consult. Jadi dia pun tak tahu macam mana proses. Bila Fila dah bagi kita slot, jangan pula menghilang. Maksudnya bila kita dah start design, kita akan mula bertanya tau. Kita akan bertanya, okey tak apa macam ni, okey tak apa macam ni. So kita akan hantar first draft. Selalunya bila kita hantar first draft, kita akan menunggu less than a week lah untuk klien respon dan bagi feedback supaya kita boleh cepat-cepat amend apa yang perlulah. Selalunya kalau dah follow up tanpa reply, kita akan tutup projek. Sebabnya kalau kita nak activate projek balik, kita akan charge. Selalu macam tu. Sebab apa? Sebab dia akan kacau balik lah. Bila kita dah buat projek dia kan, lepas tu kita buat projek online, lepas tu bila dia nak masuk projek orang lain pula, dia masuk timeline pun dia akan ganggu semua timeline yang ada. Jadi sebab tu jangan
abaikan ID, jangan biarkan ID bergantung kat mentali. Last kali, bila tengok TikTok kan scroll-scroll, fuyo, dia punya kitchen yang tarik pada atas kan, lepas tu pull out dish rack, pull out drawer, lepas tu kat sini sebelah ni, herbs lah apa semua kan. Dia terlalu banyak aksesoris kitchen. Bila terlalu banyak aksesoris kitchen, sebenarnya bagus ke tidak? Tidak pun. Sebabnya aksesoris ni dia ada maintenance dia jugalah. 3 ke 5 tahun hampa akan mula rasa macam awak goyang-goyang ni. Awak dia dah macam loose kan. Jadi, kalau hampa nak kitchen hampa tahan lama, okay, better hampa pakai yang mana yang basic sahaja. So, kalau hampa tak pernah lagi hire ID atau tak pernah lagi engage ID and then hampa nak try engage, boleh klik link bawah sebab Kila akan bantu hampa untuk selesaikan masalah hampa. Okay, bye.